Tu tengok macam mana kan. Okey. Okey ni. Tengok macam mana kan. Okey. Bismillah. Dah rekod? Dah. Oh, klik merah tu rekod lah. Okey, jom. Ni tak ada barang tinggal. Nak mula mana dulu? Cuba Sini. Kita lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Macam mana orang kau? So, tanya mana? Mampu tak jauh kau. Betul. Sini kau. Kan? Okey, jom. Kembali kita. Kita ke kanan. Kembali. Baik. So saya ceritakanlah sedikit lokasi ni pernah digembar-gemburkan dengan seorang pelajar perempuan yang menggantung dirinya di dalam bilik kuartus berkenaan. Saya pun dah lupa bilik tu nombor berapa. Dan lokasi ni dah terbiar lama sejak tahun 2005 tak silap saya. Dia dah mula jadi abandoned tahun 2005 kalau tak silap saya. Dan menjadi tempat ni salah satu kategori di mana Assalamualaikum. jadi tempat yang urban legend lah tempat ni. Setiap paranormal banyak yang buat untuk eksplorasi dan paranormal dekat sini. Bila dah terbiar lama tempat-tempat macam ni banyak penampakan kehadiran makhluk-makhluk. Sebagai makhluk-makhluk yang asing. Topi yang terbang tu guys. Nampak tak tadi? Ada putih terbang. Tak apa, nanti saya akan slow motion kan. So dah terakam kira-kira. Oh, cantik view ni. Cantik. Ya. Besar gitu. Apa tu? Flying root. Okay, jom. Dia sebelah sana ada tangga kan? Ada akses ke bawah. Rasanya ada akses ke bawah pun. Ke bawah ke Dia atas? ke bawah ke atas semua ada tak selalu. Sebab ni dia bercantum dengan blok sebelah. So guys, jemput-jemput hadir, kita boleh-boleh sambil-sambil explore ni boleh-boleh berborak santai. Kita ada pakai kita screen. Jadi kalau jalan tempat ni saya akan curious macam ni je. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kelawar, terpecah tu burung ni. Kelawar dia. Kelawar eh? Ya. Kelawar tu. Kelawar. Kelawar. Dia boleh fly kat depan betul. Kelawar lah. Oh, ada lagi je pun jalan. Dia mengalir ke sana kan? Ini mata je bawah. Dia mengalir ke sana. Serius ke? Besar tempat ni. Ini baru blok berapa ni? Ya, jadi je. Kalau dia tu jatuh dia.
ada dengar pergerakan guys. Okey, jom. Ini tu mula tu bukan? Bukan, pintu mula kat depan ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, tempat yang saya uji nyali tu dekat situ, bawah tu. Yang dekat bawah. Oh, yang dekat belah sana tu. Dekat bawah tu. Okey. So ini blok ni sebab dia ada ni kan, untuk tembus ke blok sebelah. Betul. So dekat sini saya cakap dengan semua, ada bunyi jongkit-jongkit. Tang mana bunyi jongkit-jongkit tu? Korang boleh tengok lah. Sini lagi ke ni? Ha? Sini lagi ke? Naik atas. Macam mana naik atas? Tu pula kau. Oh, jom. Naik atas, naik atas sini. Boleh? Jom. Okay, jom. Kipul, jalan dulu. Hati-hati tengok step ni. So ini tingkat ke berapa lah? Belakang ni dah hutan ni. Tengok dia. Tu apa tu? Kan. Terima kasih yang mengikuti. Korang boleh teruskan tapping-tapping. Oh, ni dia dah mati. Ha? Betul. Tu ada laluan tadi. Oh, laluan. Feel the vibe guys. Korang rasa dia punya vibe dia. Assalamualaikum. Oh, ada kiri. Ini tu besar. Pangkal. Ini pangkal ni aku tahu siapa yang buat ni. Ini penyamun punya kerja ni. Aduh. Penyamun punya kerja ni. Kita kasih hancur lah. It's gone. Okay, kita naik ke. Okay deh. Kenapa? Jangan ni terkejut aku. Okay, terkejut. Tak, aku nak coffee shop tu. Puzzle. Ini puzzle. Sini atas, sini atas, sini atas, sini atas. Mana guys? Korang nak kita orang lalu atas ke ataupun sini? Atas kena naik lagi satu tangga. Mana? Kalau Cermin, naik atas tekan satu. Ha? Cermin dia tu. Itu tiling maksudnya. Ha? Tiling. Thailand. Mana nak naik atas ke? Nak teruskan? Naik atas ke nak lalu sini? Macam mana? Ni saya nak respon korang lah. Kalau korang boleh bagi respon. Kalau saya nak naik, saya naik ke atas tekan satu. Kalau saya nak saya teruskan jalan ke sini terus keluar ke blok lain tekan 2. Ini guys. 1 2
Satu, dua. Jom lah. Jalan je lah. Lambat eh. Okay, kita akan naik ke atas. Atas ni tingkat paling atas sekali lah. Dia ada berapa blok ni? Ada. 1, 2, 3, 4. Paling atas lah. 4. Dia ada 4 blok. Dia ada 4 tingkat. Kita akan naik ke atas. So dalam masa yang sama saya akan pan keadaan dekat luar ni untuk view lah. Korang boleh tengok view pokok-pokok yang sudah lama berkembang sejak tempat ini ditutup. Itulah. Mana naik atas? Ha? So ini adalah tingkat yang paling atas lah. Okey, ini tingkat paling atas. Jom. Wih. Han. Wih. Tak lepas. Penuh siap. Dia flying tak lepas. Bos lepak hari ni. Ni view belah belakang. So belah belakang sana tu quarters yang kedua. Belah belakang sana. Oh, korang tengok guys, berapa banyak benda yang terbang. Nampak? Itu semua flying road tu. Nampak tak? Korang perasan lah, ini macam ni serangga lah. So tadi ada satu video yang aku nampak ada pergerakan benda putih terbang, tapi dia macam tu statik, dia terbang. Aku tak tahu benda apa. Nanti saya akan cut bahagian tu dan saya akan kongsi untuk semua lah, InsyaAllah. Masa kebetulan tu tadi aku tengok tu tak mention lah, sebenarnya tak mention pun dia, cuma dia secara kebetulan. Din? Kau yang pangkal. Kita boleh buka. Sampai pecah pintu ni. Mungkin orang tak masuk tak boleh tu. Ni tak boleh masuk, boleh pandang tak. Dia tendang kerak pintu je. Sampai je. So dekat lokasi ni saya tak tahu sama ada lagi gelendangan ataupun tidak. Saya tak tahu lah, tapi kita bukan mencari dia. Kita tak tahu lah dalam situasi tempat-tempat yang dah lama ditinggalkan, kadang-kadang gelendangan pun masih ada lagi. Tapi tak tahulah kan. Ini saya punya anggapan je lah. Jom. Ada berapa blok ni banyak? Aku tak pasti berapa blok. Sebab blok dia ni, dia bercantum-cantum tau. Ya, ini baru satu blok guys. Satu blok ni dia bercantum dengan blok lain yang melalui laluan tengah. So tadi kita dah naik atas kan. So kita jalan sini. Yalah betul, akses dekat sini. So ni so saya akan kongsikan dengan korang view dekat luar.
kita straight. Lepas tu turun tangga tengah. Faham. Kita turun tangga ni. So, kalau kau nak tahu pun, bangunan setiap satu blok ni dia berbentuk O. Oh. Maknanya kalau kita pergi sini, dia akan tembus sini, dia akan tembus sini, dia akan tembus sini. Pusing-pusing Dengan pusing-pusing. Okay, Dia dua arah lah. ya, betul. Ini tangga lain kan? Ini tangga lain kan? tempat yang aku uji nyali kat bawah. Oh, sini. Tinggi. Oh, tu lah. Kongsi dengan korang lah view-view ni dulu. Tengok pupuk ni dah melepasi bangunan tu. Ya. Gila. Straight bawah. Straight bawah. Lebih depan tadi. Oh, ni tangga lain. Kau dah tak ada kontak on lagi dah? Tak ada. Tak ada. Aku pun nombor dia pun dah lost Dah hilang. contact. Dia pun banyak juga tukar nombor tu. So malam ni dapatlah kita merasakan exercise tu. Berjalan malam kan, berpeluh keluar. Okey. Okey. Kita baru rasa kata apa, sihat badan kita. Okey. Ni kita ke kiri. Jadi, Kita keluar balik jalan tadi. lama juga. Ni. Oh, ni bilik kita tadi. Yeah. Oh, iyalah bilik pink ni. So nanti kita ke blok belah depan court tu. Court Kita mana? court yang kita base kedua tadi tu. Kita ke depan blok tu dan kita akan survey blok Kita tu. straight ke? Straight. Okey ni. Okey. Lampu. Apa lampu lebih kalau nak? Tak apa. Aku ada. Thank you. Thank you, my man. Ni ada pondok kenangan saya dulu ni. Lama dah kenangan. Ni pot. Pot bin explore. Uji nyali. Gua pergi buat uji nyali. Dia ikut Pian On. Kau kenal lah Pian On tu. PNU. PNU Kita mesti kita balik. Orang Mesir Utara dia. Yep. Tinggal tenang. Jom. Ini jadi. Nak masuk sini? Ha? Mana? Masuk sini. Sini. Nak masuk sini? Tak tahu apa kata. Boleh. Sebab Tak, yang court tu dekat belah depan. Ah, depan lah. Depan. Wah, jom. Kau tunjuk jalan lah. Aku bukan tahu jalan. Yalah. First time remember. Saya bagi dia jalan dulu. Macam masuk-masuk. Salah ni. Dia tadi. Sebab blok dia semua sama pattern. Cuma
Nombor blok je lah, ada lain. Ding buat. So kena hati-hati. Oh, nak buka lagi satu. Tengok guys. Macam mana nak nampak? Kalau aku pen ke tepi, depan je lah. Ini kabus ni kalau korang tengok. Kabus. Ni. Trik tadi. Ni blok B. Oh, ni tembok yang ke? Yang ni yang pertama. Ha? Yang pertama tadi. Oh, yang tadi dia? Ha. Dekat kering. Okey. Aku lebih buat aku. Hmm. Ya. Bila dah hulu macam ni, mana nampak depan? Dah jalan. Ya, okey. Belah belakang ni dia di mana? Quarters lagi satu sebelah sana. So, quarters yang ini dia menghadap jalan tau. Masa depan ni. Okey, jom kita masuk ke arah depan. So nanti kalau kau nak lepak sekejap, ambil nafas boleh lah. Boleh. Bagi tahu. Bawa. Pokok pisang mana tu? Fern leaf. Fern leaf? Tak ni fern leaf mana ni? Ha, yelah. Jom. Di mana? Ni sini. Okey, kalau korang tengok sini yang court apa orang panggil? Badminton ni. Ni. Kan, court ni, court badminton. Okey pun tengok step tu. Ni longkang. Tengok step. Baik kau tegur tu. Ya. Okey, jom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ini dia ada benda ni macam tapak perhimpunan gitu apa kat ni. Dan dekat sini lah di mana satu ketika dulu ni kita berdiri ni kat blok orang banyak buang saka ni. Kita orang berdiri ni tempat orang banyak buang saka kat sini. So hati-hati lah. Pintu gerbang. Baru simpang siut dia punya. Kau tengok lah dia punya ni macam mana. Bila apa dah terlalu lama sampai besi tu punya mengelendut macam tu. Jaga boleh? Bismillah.
Ni kalau korang tengok dia boleh tembus jalan tepi. Ni tadi kita jalan yang kita turun, kita jalan kan. Oh, sini ya? Ha, sini. Ah. Rasa macam tu. Kan? Ini reception dia. Reception. Untuk apa panggil? Untuk pendaftaran, bagian pendaftaran. Ha, yalah betul lah, pejabat operasi. Bagian operasi. Tapi orang kata kat sini tempat pembuangan saka. Gila betul. Ni surau. Surau perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni bekas-bekas macam ni, bekas-bekas orang rembat apa benda-benda ni lah yang macam krom apa benda dekat dalam wire tu kan. Apa benda tu? Oh. Pokok ara lah. Tengok dia punya urat dia. Jela. Bagus. Sekejap ni. Pop. Ingat jalan. Sarang laba-laba kan kat depan saya. Menandakan tak ada pernah orang lagi masuk lah. Bismillah. Laba-laba dia, sarang laba-laba dia pun sangat tegang lah. Jaga boleh longkang. Tak ada labung ni. Bila kau letih. No? Itulah tu. Sorry Letih guys, kalau korang komen tu mungkin tak dapat nak baca kot. Kecil. Buat tengah-tengok jalan ni. Tengok view dia. Ni pelanggan badminton tu rasanya. Yang tadi yang saya cakap tu. Ya. Kita daripada sana masuk bangunan tembus sini. Kat sini. Okey. Dah macam lah putar rimba sampai sini. Ni dah kira macam jalan kat hutan dah ni. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kunci pokok dia. Ni ke? Ni dulu tengah ni roundabout ni. Ha? Tengah ni dulu roundabout. Dulu ni tahun tengah ni roundabout. Daun? Roundabout. Oh, roundabout. Okey, kejap. Memandangkan ada laluan lagi. Ini bangunan yang sebelah sana. Okey, nanti kita akan lalu di sini So buat sementara waktu kita lepak dulu.
Relax je. So masa agak panjang lagi guys sebab tempat ni pun besar. Sangat besar. Sangat besar, so kita relax dulu lah. Kita minum air dulu. Santai dulu. Lagi kita akan gelap. So apa perasaan korang setelah tempat ni dah lama? Yang mana yang lama yang pernah tahulah, yang pernah bersama-sama dengan saya dulu. Sekarang dah berubah, dah banyak berubah tempat ni. So macam mana pendapat korang? Lihat dulu. Lihat dulu, ambil tenaga. Besar tempat ni guys. Kalau terus menerus jalan tak boleh kan. Jalan Kena relax dulu. kena relax dulu. Ambil nafas dulu. Kita cari keterangan dulu. Sekejap saya penkan ke arah saya sekejap. Yang mana ada dalam live ni. Catat lah sini. Kalau saya share, bantu share. Bantu-bantu share guys, tapping-tapping. Sakit lah tu kalau bantu share. Ini pun habis bateri. Oh belum. Dengan saya ni. Okay guys, kita borak-borak dulu, borak-borak sikit lah. So masa masih panjang lagi So kita akan ke next bangunan, next building ni nanti selepas kita habis rehat ni. Kita akan masuk ke satu lagi bangunan, iaitu bangunan belakang So buat masa ni kita boleh lah ajak sembang-sembang dulu. So nak tanya-tanya apa, tanyalah guys. Ni belakang saya ni Saifullah Jemat sahabat saya, sahabat explore. So dia baru first time ke lokasi ni. Kalau ni kat mana bang? Ini dekat ni, dekat Cybertel bangunan Quarters Terbia, Bangi. Nanti kalau korang nak buat kat sini explore buat lah. Tapi satu je lah saya pesan, kita ke lokasi orang kalau boleh kita jagalah nama baik explorer dengan paranormal lah sebab kita ni bukan individu, kita ni kepada banyak skop banyak skop, banyak para So kita kena jagalah masing-masing punya adab apabila kita ke sesebuah lokasi. Jangan buat terlalu haruk kan. Sebab dia bukan apa, saya nak cakap ni, saya nak pesan-pesan lah untuk memperingati diri saya juga sini sebenarnya. Kalau saya buat explore dulu-dulu tu mungkin ada silap salah saya sebab seru ni dia tak mendatangkan apa guys sebenarnya. Dia banyak benda yang lara ni, banyak benda yang mengarut lah. Sebenarnya tak payah seru pun, tak payah seru, just kita explore je. Nasib dia kalau adalah. Kalau korang nak cari terlalu sangat nak cari benda tu, adalah, tak ada sudahlah. Kan? So kalau macam saya ni, saya lebihkan kepada explore lah sekarang. Dah tak macam dulu lah nak terlalu mencari ke apa, tak ada. Sebab saya punya perjalanan saya dalam dunia paranormal sebenarnya bukan tu. Sebenarnya saya lebih kepada explore untuk merungkai tempat tu dan merasai suasana tu yang dikatakan oleh kawasan kampung yang dikatakan seram dan dikatakan tempat tu keras kan. Tapi kita ni just untuk macam kita ni lah macam kita ni Eddie Tanker macam kita ni lah, kita ni sebenarnya biasa je, explore biasa je sebenarnya. Kalau adalah kan. So saya ni bagi untuk semualah, saya bagi tahu untuk semualah. So tak payah ada benda-benda yang mengarut-ngarut, nak seru-seru dia keluar, tak payah. Patutnya tak payah. Sebab benda ni, makhluk ni dia pun bijak, dia bukan apa ni, dia bukannya bodoh kan. Makhluk ni dia pun bijak. Sebelum kita datang dia dah tahu dah. Pasal dia lebih ada, kita bukan nak agungkan dia, tidak tapi dia mempunyai ilmu yang dibagikan oleh Allah SWT untuk mengganggu manusia. Itu salah satu dia, untuk menyesatkan manusia. Tapi itu sebenarnya perjalanan kita bukan nak mencari dia sebenarnya. Just kita ni
explore santai lah. Banyak explore santai. Saya cuba nasihatkan untuk diri saya juga sebenarnya. Sebab benda ni, perkara-perkara macam ni, makhluk-makhluk ni kita tak payah cari. Dia kadang-kadang ada je lalu. Kadang-kadang kita dapat capture kan. Dapat capture juga kan. Dia bonus lah. Yang Allah bagi tu bonus lah untuk kita berkongsi bersama. Betul tu, tak payah seru. Betul. Kalau betul dia ada, dia mesti keluar betul. Betul jadi. Saya sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju dengan awak punya ni pendapat. So saya rehat dulu kat sini. Saya ambil masa dulu sebab masa masih panjang lagi. So kita boleh berborak-borak dulu lah. Kan? Sebab tempat ni besar guys. Tempat ni besar. Nah pun. Masih. Aku api kat kau Ya aku kat aku. Nah. Masih. So macam tu lah guys ni saya kongsikan lah untuk semua lah. Kepada semua para penggemar-penggemar explorer dan paranormal. Tak payah seru pun sebenarnya. Benda tu dah ada. Dekat mana-mana dia ada. So kita just explore je. Macam mana kita dengarkan cerita daripada orang kampung ataupun orang yang selalu tahu tempat ni lah, yang mana yang duduk sini, yang dikabarkan seperti mana yang kita dengar. Dan kita cuma untuk explore lah. Kalau ikutkan cerita, tempat ni memang seram ni guys. Dengan tempat pembuangan saka, tempat apa orang kata apa, pernah terjadinya kisah pelajar perempuan menggantung diri. Kalau kat tempat saya JB Bandar Tenggara, tak ada lagi orang buat, ada 2, 3, 4. Tempat ni waktu kita mula masuk tadi kan, tak ada lagi orang buat, ada 2, 3, 4. tempat ni waktu kita orang mula masuk. So macam tu lah. Memang terasa lah aura dia, vibe dia. Dia punya suasana dia, vibe dia. Kalau macam ni kan Pulan, bila kau dah habis explore, apa yang kau rasa? Maksudnya? Kau rasa macam vibe yang pertama tadi ke ataupun dah tak ada? Dia kurang balik. Dia kurang kan? Dia on off. Vibe dia jadi on off. Dia jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang benda tu individual, dia tengok siapa yang masuk. Betul. So dia tengok aura guys, dia tengok aura kita. Dia boleh tengok kita. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu orang ni macam mana dia punya pembahagian ilmu dia. Dia boleh tahu tu sampai mana tahap Dia tengok kebolehan orang jugalah, benda-benda keberanian tu. orang tu. Bukan nak kata Jadi dia boleh tengok. Sebenarnya benda ni dia tahu. Sebab dia ada dia kalau kita tengok kalau kita dengar cerita tentang Azazil Azazil ni dulu dia adalah ketua para malaikat. Okey. Yang Allah SWT bagi dia ni ilmu yang menguasai angkasa dan bumi. Maknanya udara dan darat. So cerita dia dekat tengah-tengah, dia ni dekat tengah-tengah, dia merangkumi ilmu tu dan dia mengetahui sesuatu yang terjadi waktu tu sebab dia ketua para malaikat yang Allah SWT letakkan dia kat situ. So terjadinya apabila dia menjadi angkuh lahirnya Nabi Adam alaihissalam, waktu tu dia jadi angkuh dan dia berkata kepada Allah SWT, dia mempertikaikan kejadian yang apa Allah SWT jadikan waktu tu. Jadi ketika tu dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau, dia tak nak tunduk. Maksud dia tak nak tunduk tu bukan dia bersujud ni guys. Dia tak nak menundukkan diri di atas perintah Allah. Jadi dia rasa sombong dan dia bertanya kepada Allah, dia mempersoalkan kepada Allah atas kejadian yang Allah jadikan. Dan dia berkata, aku ini dijadikan api, sedangkan ia dijadikan tanah yang tandus, yang busuk baunya. Maknanya dia nak mengatakan dia adalah lebih mulia berbanding ciptaan Allah yang baru ni. Jadi dekat situ Allah SWT ni bercakap kepada Azazil ni. Dia bertanya, kenapa engkau mempertikaikan apa yang telah aku jadikan? Jadi dekat situ dia tergamak. Dia jadi macam lagi bertambah marah lah waktu tu kan. Dia jadi macam bengang lah. Jadi itulah waktu tu Allah turunkan dia punya darjat yang paling bawah sekali. Allah murka pada waktu tu. Malaikat sendiri yang bertahun-tahun yang dijadikan oleh Allah SWT ni tak berani
nak kritik macam tu, dia boleh kritik ciptaan apa ni, Maha Pencipta ni. Padahal dia tu dicipta oleh Allah. Dia kritik. Bayangkan jahat tak jahat dia waktu tu. So sebab tu kalau kita baca Al-Quran, ada setiap cerita yang dikisahkan di dalam tu mengatakan musuh ketat kita adalah iblis laknatullah. Musuh kita itu paling ketat lah. So sebab tu kita ni macam kita sebagai seorang paranormal ni sebenarnya tak payah cari dia. Kita dah tahu dia ni memang bangsa yang betul-betul hina di sisi Allah. Manusia ni pun ada lagi darjat yang Allah bagi. Tapi kalau iblis ni, dia sungguh-sungguh hina. Sebab tu dia pernah berjanji kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Pasal apa? Pasal dia dengki dengan manusia. Itu kisah dia. Ni yang saya kongsikan untuk semua lah. Kalau siapa yang belum tahu ataupun tak pernah tahu selama ni, saya ceritakan sedikit. Tapi kalau nak lebih tahu, boleh cari di dalam hadis yang sahih dan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Cerita Al-Quran ni sebenarnya adalah sebuah cerita, guys. Di mana sebuah cerita untuk memperingatkan kita tentang perjalanan kehidupan kita sampai akhir hayat. Dia bukan hanya sekadar untuk kita membaca, tidak. Dia adalah sebuah cerita. Sorry guys. Okay guys, antara korang mana-mana yang nak sembang-sembang selain daripada apa yang saya ceritakan ni, boleh lah nak sembang-sembang. Boleh borak-borak ke? Boleh borak-borak guys. Sementara kita pergi ke sebuah lagi blok okay, Borak-borak kan sama ke? Tak senyap je. So boleh layan-layan dulu lah guys. Siapa yang ada berapa blok kat situ? Kat sini di berapa? Saya pun sebenarnya dah tak ingat dah berapa blok sebenarnya. Banyak blok. Sebab dia ada lagi satu kawasan, dia blok berhampiran tau. Kawasan berhampiran, maknanya kuartus bersebelahan. Kuartus bersebelahan ni pun sama juga dengan lokasi macam ni, tapi dia lokasi yang lagi satu. Lokasi lagi satu tu pula, kawasan tu dijaga oleh security dulunya, tapi sekarang saya tak tahulah. Jadi yang pengalaman saya yang pernah saya lalui ialah lokasi ni lah. Sebab tu saya kongsikan dengan korang semua. Kita berbual lah, bersembang. Apa ni? Siaran live disekat untuk setengah audience. Kenapa Tak tahu. Suruh bell lah. Dia ada bagi notification. Notification ni. Benda ni? Lighter. Siut. Lighter terbang. Okay guys, nak borak-borak boleh borak-borak. Nak cerita apa boleh. Cerita. Yang mana tahu tempat ni. Yang mana tahu tempat ni boleh lah sembang sikit. Sekejap saya penkan ke depan tengok guys. Ini jalan ni nanti kita akan ke ni lah, ke masuk ke blok sana. Kat sini ada apa kes bang? Orang bunuh diri. Ya betul. Kat sini dulunya ada kes-kes pelajar Banyak kisah kat sini. Pelajar yang gantung diri, pelajar perempuan gantung diri. Dekat bilik berapa tu pun saya dah tak ingat. Dulu pernah saya masuk dekat sana, blok tu. Tapi saya pun dah lupa dah blok mana dengan bilik nombor berapa, saya dah lupa dah. Tapi bila pergi kat sana dah tak jadi apalah kan. Kawasan tu dah dibersihkan. Tempat ni adalah satu legendary lah, urban legend lah. Yang dikatakan sebagai urban legend tu kawasan ni yang dah lama ditinggalkan dan banyak paranormal ataupun explorer yang pernah menerokai tempat ni. Dulu top tempat ni. Sangat-sangat top. Setiap minggu ada orang. Ini guys, kalau kau nak tahu tempat ni memang hotspot lah. Hotspot. Orang suka datang. Wah, geng paranormal lah. Investigator. Lepas tu ada yang jenis untuk night walk, maknanya berjalan malam. Yang dekat tempat ni bom lah, tempat buang apa kan.
Lagi satu hot dia dengan kawasan lokasi buang saka. Lokasi ni. Kemudian ada kisah urban legend, memang orang kata ada penampakan. Penampakan. Even kawan saya tu pernah buat uji nyali dan dia kata memang Memang ada. ada. Memang dapat capture lah. Cuma guys, kalau datang sini yang mana nak jadi Dora ada Explorer, janganlah datang seorang. Jujur cakap. Ya, betul. Jangan datang seorang. Jangan datang seorang. Salah-salah. Berapa gelap tempat ni. Salah-salah korang boleh dilekakan dengan tempat yang korang akan pusing tempat yang sama. Sebab bersorangan. Itu risiko dia lah. Satu, dua, tiga. Belum gelap. Kan, kalau seorang bahaya tengok kawasan memang seram. Kalau nak pergi tempat ni biarlah berdua. Tapi jangan lebih sampai berdua, nanti tak jadi seram pula kan. Tak jadi suasana pula. Bawa lah dalam berapa orang. Lampu pada kawan saya ni. Gelap. Sebab gelap bila tu. Gelap. Gelap betul kan. Gelap. So boleh borak-borak guys. Nak borak apa? Boleh bercerita tentang apa saja nak bercerita. Jadi kalau ada benda nak cerita kita lah. Nak tanya apa tanyalah. Sebelum kita bergerak lagi. Start dalam 2.40 boleh? Boleh. 2.40 kita gerak 40 lagi dalam 10 minit lah. So tadi saya dah pusing dekat kawasan dalam ni, yang bahagian blok D dengan blok berapa saya tak ingat dah. Cuma ada lagi blok-blok sebenarnya yang tepi jalan. Yang sebelah sana saya tak berapa nak ni sangat lah, sebab dia dekat dengan kawasan jalan. So saya masuk ni kawasan yang kedua, yang kali ni punya saya akan masuk ke kawasan yang belakang lah, belah belakang. Confirm lah seram. Ini kalau seorang ni, aduh, macam-macam tu. Gila, macam-macam gangguan ni. Ni apa ni? Ni jalan besar tak jauh juga sebab bunyi kenderaan. Betul. Dia sebelah sana. Belakang saya ni ada satu lagi blok. Dia sebelah sana. Sebelah sana tu jalan besar. Kalau nak ikutkan malam ni dah tak ada dah. Tak berani lagi dah pun. Orang nak lalu lalang dekat kawasan keliling ni. Pasal sunyi. Sunyi satu hal. Lepas tu Jalan raya kan belakang kita ni. Ni blok sebelah sana. Blok kat depan sana. So dekat belah depan sana ada kawasan kubur guys. Kawasan kubur Islam lah. Sebab dekat sini dia ada Jadi kubur dia ni. jadi orang nak tu benda yang terbang. Kubur orang dah takut. Nak lalu kubur pun takut. Ada tempat Jadi nak masuk kat sini sebenarnya pun orang akan fikir dia 3 kali nak masuk. Tapi pada bahagian-bahagian penggemar, penggiat paranormal dan explore, diorang dah biasa hadap benda-benda macam ni. Jadi kebiasaan lah untuk diorang. Guys, mana yang ada kat dalam ni, kalau korang sudi-sudi lah, sudi-sudi nak tapping-tapping, teruskan lah. Nak support saya dengan sahabat saya Saifullah Jemat ni. Senyap sangat korang ni. Ke dah tidur kan? Dah pukul 2 pagi kan. 5 dah kan. Mana yang kata apa, masih setia je lah menonton. So kalau tengok so kalau kita tengok kalau siapa yang rajin tengok dekat saya punya YouTube, baru-baru ni saya ada pernah buat dekat PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya dekat Petaling Jaya. Dekat sana saya ada dapat kongsikan dengan semualah yang berkenai ada satu lembaga keluar daripada satu quarters tu.
tengah saya berborak dengan sahabat explore saya yang lain, iaitu Rafa Rahman. Saya berborak dengan dia, tiba-tiba tengah-tengah borak tu dia lalu tu secara kebetulan lah. Tu bonus lah. Dan saya ada kongsikan dekat short video dekat YouTube dengan video penuh dekat untuk video lah, dekat bahagian video. So nanti korang boleh tonton lah dan korang nilaikan sendiri perkara tu bukan saya buat-buat atau tokok tambah ataupun apa orang kata apa saja-saja nak buat prop apa, memang tak ada. Pengalaman saya daripada dulu sampai sekarang tak pernah ada buat benda-benda yang mengarut tu. Tapi kebanyakan yang ada, sebahagian dorang ni dorang lebih kepada konten tu yang kita nak tahu, bezakan antara yang real dengan yang buat konten. Yang buat konten ni dia banyak kelakar lah. Bagi saya dia banyak kelakar, banyak humor. Lepas tu yang paling saya tak gemar, ada setengah-setengahnya tu benda yang tak ada dia ada-adakan. Itu yang saya tak gemar. Dia sebenarnya membusukkan nama-nama paranormal dan explore yang lain sebenarnya. Jadi tak berapa best lah kat situ. Kalau nak buat biar buat betul-betul. Nak buat konten biar buat konten biar betul. Kalau nak buat konten lawak, konten para nonok ke, para apa kata apa, para sakura ke, nak buat para kelakar ke apa kan, buatlah korang kan. Tak ada siapa yang halang, tapi biarlah benda tu kata apa, berasas lah. Makna yang berasas tu biarlah logik akal kan. Jadi jangan buat benda tu ditambah-tambah untuk menarik apa orang panggil, menarik perhatian viewers sebenarnya. Mengarut lah benda-benda macam tu. Tapi itulah yang orang gemar tengok sebenarnya. Betul tu, saya setuju kan. Kalau kita sebagai seorang paranormal, apa akan rasa? Mesti rasa macam bengang kan. Apalah diorang buat ni kan, benda tak ada dia ada-adakan. Macam tu tak best lah. Dia merosakkan nama-nama explore yang lain lah. Yang mana yang kata setengah yang ada explore ni, ada yang paranormal ni sebenarnya untuk mengetahui situasi kat situ, menceritakan kawasan kat situ, semua jadi tempias. Jadi orang jadi benci dengan paranormal. Dengan nama paranormal orang dah benci lah. Pasal apa? Ni antara sebab-sebab benda yang tak ada diada-adakan. Tu yang jadi masalah sebenarnya. So saya kongsikan lah itu. Benda tu sebenarnya untuk pelajaran lah, diri saya sendiri dan kepada semua explore dan paranormal lah. Itu yang merosakkan nama paranormal yang lain. Betul. Jadi diorang pun yalah, biasalah ada yang orang kata apa, nak cari pendapatan. Cari pendapatan ni maksud saya apabila dia buat dalam dunia paranormal, di samping tu dia ada perniagaan. So dia nak promote orang masuk ke perniagaan dia kan. Itu salah satu dia. Kalau macam tu tak apa guys. Kalau macam tu tak apa. Jangan kita semata-mata kita nak dapatkan viewers, semata-mata kita nak dapatkan apa orang kata apa, imbuhan, semata-mata kita buat konten yang tak ada diada-adakan. Itu cukup saya menyampah. Kalau korang nak buat konten, biarlah konten yang tak merosakkan. Betul tu. Tu yang merosakkan nama. Betul. Janganlah buat konten yang merosakkan nama sebenarnya. Sebab paranormal ni dulu, individu paranormal sebenarnya dia ramai biasanya. Bukan dekat KL ni saja, bukan dekat Selangor saja, merata Malaysia dan pernah sampai ke luar negara. Kalau kita tengok contoh kita ambil contoh explorer luar negara, dorang tak ada cari-cari benda ni, tak ada. Dorang banyak ke arah explore, ke lokasi-lokasi yang telah abandoned, ke lokasi-lokasi yang dah lama abandoned, macam kapal selam. Kalau mana yang macam korang pernah tengok kan, diorang eksplorasi dalam bahagian-bahagian macam tu. So dalam di samping tu diorang akan bagi tahulah tempat ni berapa, apa sejarah dia, apa semua. Itu menarik. Dan saya boleh showkan lah, kalau korang nak tengok eksplorasi yang paling menarik, paling mengancam, paling teratur dan paling detail, dan paranormal lain pun ataupun explore lain pun memang susah nak ikut cara dia, adalah salah satu contohnya saya boleh bagi Faizal Rozi. Dia adalah terbaik, urban legend yang terbaik dalam eksplorasi. Dan dia bukan seorang paranormal dia bukan seorang paranormal macam saya, tapi dia adalah seorang eksplorasi urban legend dia. Sampai sekarang dia tak pernah pun seru-seru benda ni.
Dia tak pernah pun mentionkan benda ni, tak ada. Tapi dalam dunia explore dia, banyak benda yang dia dapat daripada footage yang tak diduga. Footage yang luar biasa lah. Maksud dia kadang-kadang nampak makhluk ni secara tak sengaja. Bonus lah tu, sebenarnya bonus lah dalam eksplorasi dia. Dan dia kadang-kadang pergi dulu saya pernah tengok video dia. Dia banyak pergi berseorangan. Selepas dia sampai peringkat umur dia, agaknya dia dah letih. Mungkinlah letih sikit lah kan dalam dunia eksplorasi ni, dan banyak gangguan yang pernah dia terima. Dia kemudiannya dia banyak bergabung dengan mana-mana penggiat explorer ataupun paranormal. Itu pun jarang sebenarnya, tapi kebanyakannya lah. Sekarang ni saya dah nampak dia banyak buat tu. Pasal apa tau? Aspek keselamatan satu. Aspek keselamatan, tempat-tempat yang jauh dia pergi, kena ada berdua. Dan dia pernah berbual dengan saya dekat dalam ruangan komen personal lah. So dia pernah ceritakan tempat yang lokasi saya pernah pergi. Contohnya dekat mana ni, Fraser Hill. Tu tempat-tempat dia dulu pernah pergi lah. Jadi benda tu menggambarkan kenangan dia lah. Jadi kalau dekat Fraser Hill tu, dekat apa ni orang kata apa, clubhouse, club golf house dekat atas bukit tu, Fraser Hill, yang dah lama abandon. Kalau korang tengok dekat mana-mana YT, korang akan perasan. Nak gerak dah? Ok, jom. Ok guys, kita teruskan perjalanan kita. Apa korang senyap sangat ni? Apa yang korang senyap sangat ni? Sebab saya memang penggemar tengok paranormal. Yalah, bagus sangat macam tu. Untuk tengok apa yang macam mana cara diorang buat ni. Dah bunyi ayam guys. Ayam pun dah berkokok lah. Baru pukul 2 okay. Okay guys, jom bismillah. Tu dia. So itu dah menandakan pagi. Suasana pagi. Okay, kita tunggu sahabat kita Sementara tu saya beli pen-pen dulu lah kat sekeliling. Alright guys, kita mulakan balik eksplorasi kita. Eksplorasi ya. Kita akan menuju ke Lagi satu Dan kita tengok apa yang ada. ayam pun dah berkokok. Ayam dah berkokok. Masih. Dah pagi kata dia kan. Wah, ini nampak ni ada sarang laba-laba. So maknanya tempat ni memang dah lama, bertahun orang tak masuk ni. Ni masuk ni sekejap. Memang dah bertahun orang tak masuk. So macam mana? Dah bersawang-sawang ni. Wait. Bismillah. Minta maaf sebab nak lalu. Minta maaf terpaksa. Bismillah. Ni kawasan bukit Bukit apa ni? Lereng. Lereng. Lereng bukit. Ui, ini lain macam ni. Macam pintu pula ni. Gerbang. Okey, ni kalau macam ni saya nasihatkan lah untuk para explorer. Kalau korang nak melintas kawasan macam ni, korang kena pastikan dulu kawasan keliling korang Jangan ada benda yang boleh mengganggu laluan korang. Sebab kebanyakan tempat-tempat macam ni, kita tak tahu sama ada dia bersarang ataupun tidak. So kita kalau nak tahu ataupun tidak dia ada ataupun tidak. Ni guys, saya tunjuk macam mana. Kau dulu kat kamera kau dulu. Kat muka aku. Okay guys, bila kau nampak ni, mula sekali kau turun bawah. Turun bawah, tengok sekeliling. Turun sekeliling, tengok. Tengok macam ni. Tengok, takut-takut kalau ada lubang ke apa. Sini. Pertama,
Okay, pastikan. Hmm. Tengok dia kena satu level dengan kepala. Betul. Perhatikan. Sebab bila kita berdiri kadang-kadang kita tak nampak. Okey. Kedua, bila bangun, tengok level kita pula bila kita berdiri. Betul. Baru kita tengok dekat pokok-pokok atas. Betul. Ni nak mengelakkan apa? Takutkan Datang. pinggang. Okey. Itu yang kita boleh kongsikan lah. Bila korang macam tu nak buat kemah ke, especially. Tapi bila korang sampai dekat tepi sungai, dekat dengan sungai, korang kena tengok pula. Contoh kayu ni kan. Kau tengok kayu ni. Contoh ni sungai. Kita anggap tepi ni sungai belah sana. Tengok parah mana. Ada kesan basah tak? Kalau ada kesan basah, korang jangan camping dekat situ. Sebab apa? Takut air akan naik. Betul. Okay? Exactly. Korang kena perhatikan bawah ni betul. Pik lampu suluh, kau suluh je. Aku rasa ada gangguan lain lah. Ya betul. Walkie-talkie aku boleh berfungsi sendiri. Betul. Aku tahu. Alamak guys, saya pun lupa lah. Saya kalau bawa mesti saya terlupa nak keluarkan benda ni. Apa dia? EMF. Oh. EMF adalah sebuah detektor di mana dia adalah mengesan gelombang sama ada elektrik ataupun gelombang yang berada di udara sekeliling kita lah, maksud dia. Maknanya tenaga gelombang lah. Sama ada gelombang tu berada di tenaga elektrik, magnetic field yang berada di tanah dengan udara. So kita akan tengok lah, kita akan pankan lah. 700 lebih oh. So kalau korang nak tahu sama ada tempat tu ada gelombang kuat ke tidak, dia akan beeping.